Akhirnya hadis ni Nabi SAW sebut satu perkara. Nabi kata, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabu. Sesiapa yang mana amalan dia itu lambat, tidak akan cepat kerana nasab keturunan dia. Yang ni salah satu prinsip Islam yang hebat, di mana Islam tak jadikan manusia berjaya ni dengan keturunan. Kalau Tuhan kata siapa yang keturunan baik dia masuk syurga, Allah kesian kita. Pasal kita tak pilih mak bapak kita. Kita tak pilih nak duduk rumah mana. Sebab tu agama cukup marah orang hina keturunan orang. Hang ni keturunan ni, kita tak boleh hina keturunan orang. Sebab itu orang kata Islam anti orang keturunan Yahudi, tak betul. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala takdirkan Nabi, isteri dia sendiri ada yang Yahudi, iaitu Safiyah binti Huyai. Kita tak hina. Bahkan Nabi kata orang yang sekiranya amalan dia lambat, keturunan dia tak boleh mengangkat dia. Sebab tu mari prinsip Quran dalam hal ini senang. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah yang bertakwa di kalangan kamu. Kalau Tuhan kata yang keturunan ulama saja mulia, kalau satu orang tu keturunan baik-baik, perangai pun baik, Masya Allah, bagus ya. Tapi kalau dia keturunan baik, perangai tak baik, dengan hak keturunan tak baik, perangai tak baik juga, yang mana teruk? Dia ni duduk dalam environment bagus, keluarga dia ulama, perangai macam hantu. Kawan ni duduk dalam environment memang tak bagus daripada kecil lah, perangai dia pun macam hantu juga. Kira hak yang satu ni, hak nombor yang duduk keturunan elok ni memang teruk. Sebab pengaruh yang baik, persekitaran yang baik yang telah Allah rezekikan kepada dia, gagal untuk memberikan apa-apa manfaat kepada dia. Sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala ni maha adil. Satu orang baik, lahir dalam keadaan baik, dia amal jadi orang baik, bagus ya. Tapi satu orang daripada keluarga tak baik, nak boleh dia jadi baik tu nak kena pergi mengaji, benda ni dia baru dengar. Nak boleh tanya hukum hakam agama pun kena telefon sana, kena pergi jumpa ustaz sini. Dia struggle untuk boleh dia dapat ilmu. Pasal ilmu tak duduk tepi dia. Dia pahala lebih banyak. Dia pahala lebih banyak. Tapi kalau orang tua anak ulama, pak dia ulama, mak dia pun orang alim, orang tahu ada pengetahuan, dia jahil, tak padan. Tuhan maha adil. Kadang-kadang kita hang untunglah duduk dalam keluarga orang baik-baik. Dari satu sudut untung, dia dapat, tapi mudahlah dia dapat ilmu. Seorang lagi, Allah aku nak boleh mengaji pun kena pergi merata cari. Bukan duduk rumah mak ayah kita, orang tak berpengetahuan, dia dapat ilmu, dia dapat pahala perjalanan. Yang tadi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan untuk ke syurga. Sebab itu kita kena memahami hikmah daripada penciptaan Allah terhadap kehidupan yang luas ini. Wallahu ta'ala alam.